Aina. Kenapa tak masuk? Rasa bersalah pada Aslin sebab kita nak nikah. Awak tak rasa bersalah ke? Tak. Kenapa nak rasa bersalah? Kita tak salah pun, dia yang salah. So tolonglah Rina, jangan lari pada abang lagi. Abang, hubungan kita ni haram. Takkan terjadi. Anggap je tak ada jodoh yang... Arina, abang dah cakap banyak kali dah ada caranya. Tolonglah, abang tak sanggup berpisah dengan sayang. Habis tu, awak sanggup berpisah dengan isteri bagi awak anak yang... Arina, dia tu dah lama dah terkubur dalam hati abang ni. Dah berkali-kali dah abang cakap, abang tak pernah cintakan dia. Sekarang ni tunggu masa nak cerai. Dah lah, saya tak nak dengar lagi. Dan saya takkan terima. Tak adil macam ni. Tahu tak sepanjang abang kahwin, abang tak pernah bahagia? Abang menderita, tahu tak? Itu tak dia, abang. Tanggungjawab abang untuk pimpin keluarga abang jadi bahagia. Bukan hidup macam suami isteri tak normal. Tolonglah lupakan saya. Tak boleh. Saya datang sini sebab Aslin, bukan nak siapa-siapa. 2-3 hari lagi abang akan pergi tempat kamu. Okey? Abang nak settlekan hal abang dengan Aslin, lepas tu kita boleh kahwin. Dah, saya tak nak dengar. Tolong hormat permintaan saya.